Jangan kita nak cakap nak savekan golongan orang kaya punya daripada penggunaan subsidi, tapi kita hukum pula kepada pemandu kita, jangan pinggirkan pemandu kita. So hari ni kita datang, kita hantar memorandum lah untuk berkenaan dengan reform Budi 95, berkenaan dengan isu e-hailing dan p-hailing, di mana Budi 95 ni tidak diberi sama rata seperti taksi. So taksi diberikan sehingga 1,400 liter termasuk dengan kota personal. But for e-hailing kita diberikan mengikut satu mekanisme 3,000 km saja. Dan even OQ driver pun tak dapat. So ramai yang aktif driver untuk jangka masa lama pun tak dapat. So kita tidak tahu kenapa punca ni berlaku lah di kalangan APAD dengan MOF ni, perbincangan yang dilanjutkan dengan platform. Why this thing is happen? Sepatutnya diberikan secara adil, tidak dipinggirkan e-hailing and p-hailing riders. So we come to situation, kriteria yang guna pakai 3,000 km ni kita anggapkan sebagai tidak masuk akal. Sebab kita dah mempunyai banyak kriteria lah dalam e-hailing ni. Kita ada PSV, kita ada EVP, kenderaan dikategorikan AH, dah ada Puspacom, insurans e-hailing lagi. Dah banyak bebanan diletakkan di atas e-hailing driver. Untuk jadi e-hailing driver ni bukan mudah. Perlu menjalani banyak proses, termasuk dia perlulah lepasi rekod jenayah juga di Malaysia. Bukan mudah. So bila cakap bukan mudah ni, dah cukup lah kriteria tu. Tambah lagi nak bebanan dengan 3,000 km untuk mekanisme, dapatkan 300 liter yang tidak mencukupi langsung pun sesuatu yang tidak adil lah kepada e-hailing driver. Sebab kos operasi sekarang pun berasaskan RM2.05, bukan RM2.60. Sekarang ramai dah habis. Ramai terpaksa kena bayar RM2.06 untuk menjalankan operasi, fare refer to the RM2.05. So this is not fair lah. So kita sekarang bagi tahu dekat MOF bahawa tolong sama ratakan lah. Apa yang taksi dapat pun kita nak lah. Itu adalah penggiraan yang betul lah yang taksi dapat. Bagilah you nak bagi flick card ke, you nak bagi apa card pun kita tak kisahlah. Janji you bagi subsidi tu. Kalau subsidi ni tidak diberi, maka fare perlu dinaik lah. 2 in 1. Jangan kita nak cakap nak savekan golongan orang kaya punya daripada penggunaan subsidi, tapi kita hukum pula kepada pemandu kita, jangan pinggirkan pemandu kita. Itu kita tidak nak. Kita tak cakap, kita tak sokong program kerajaan ni. Program kerajaan, okay, you nak save the money. But when you save the money, don't victimize our drivers. That is most important right now. Okay. So kita berharap perkara ni perlu diluluskan secara kadar segera lah. Sebab we cannot, our driver cannot, dia tak ada orang kata apa, willing finance capacity untuk tahan lebih lama. Kita belum tahu lagi sekarang. Nanti lama-lama nanti kereta tak ada bayar, kena tarik, macam-macam perkara akan mula berlaku. Bila perkara-perkara ni mula berlaku, what will happen? Mereka akan give up dengan e-hailing driver punya job. They will find other job. And other job, you tahulah kenapa p-hailing rider motor ni kebanyakan ada sekarang dekat dalam community kita ni. Kita boleh tengok kes Samun. Kita dah nampak ke kes Samun? Jarang kita nampak sekarang. Bukan macam dulu. Sebab ramai mengambil carrier rider ni sebagai rezeki halal. So ni dapat cover, kurangkan jenayah di Malaysia. So maka dengan ini, kalau kita biarkan tak selesaikan perkara ni, perkara baru akan muncul. So you want to settle something, but something else will going to pop up. And ini reaksi pemandu pun agak a bit negative impact lah. So itu kita pun tak suka, sebab kita pun adalah official punya persatuan, bukan persatuan haram ke apa. Tapi of course, ini when come to the driver rights, we have to voice out. We don't have choice. Who else want to voice out for them? So that is the most important things lah right now. So kita urge government to take this is a very serious, bagi equal subsidy as taxi given lah.